gerak ni? Ke sepanjang ni ke? Sampai orang nak bawa pekan. Tai. Mau orang ni. Kita saya Nampak orang rasa dalam. Ni? Oh, sebab sikit betul. tu. What is that? Singa Minder ni. Singa Minder. Pulau Rampai. Okey, kita nak sampai di Pekanbaru, jam kering. Orang Jadi mana kalau kau masuk pergi sini sana, Orang masuk sini Ngayak ni. Oh, parok. Parok dong, barkok. Oh, parok manisa. Yang kerewan Gerak ke ni? Celur gok ni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni 1 Jun. 1 Jun. tu dah sampai. Sekarang 9.39 minit pagi. Amin keluar nak pergi jalan-jalan. Nak pergi pusing-pusing dengan kereta. Kita ikut tayar berputar. Sebelum tu kita pergi makan dulu. Nak balik kampung, burus. Dah banyak makan burus. Jadi kita pergilah balik kampung orang. Pusing-pusing ke kampung orang. Kadang-kadang nak mengajak orang tua ini susah. Kalau tu ada hal ni dia tapi sendiri je lah. Kami ni nak jalan-jalan je. Tak payah. Kalau yang di plan tu tak jadi. Plan tu plan ni ada je dia punya ni. Jadi bila nak ni, okey jom jalan. Attention to riders. Riders. Oh. Tadi dia kata aku. Bulu sih. Apa tanya Umi bayarmu? Apa bayar tanya Umi bayar mana? Ya? Lantai yang Bapak bayar kan 30 lebih. Rezeki Umi. Tak Umi bayar. Umi. Ni baca bismillah. Okey, kita dah siap. Dah selesai sarapan dan itu kita gerak. Kita gerak ikut jalan keluaran ni lah. Nanti stay dah dekat Shell, isi minyak dulu sikit. Ayo, jemur langsung ni. Hujan tu laju. Oh ya. Tunggu. Jangan habis. Cepat. Okey. Boleh. Okey. Panas sudah ni. 34 darjah dah. Sekarang pukul 10.28 minit pagi. Sarapan apa ni? Bukan gerak hari ni. So we are heading to Kundasang. Lama tak pergi Kundasang ni. Tengok depan sana. Gunung Kinabalu. Terang lagi. Tak tahu lah. Mana? Oh, tu memang tu. 60. Oh. Dia kalau dari KB kan cantiknya. Kita tu pergi dekat Pakistan. Oh, bila nak pergi Pakistan ni? Dia orang Pakistan. Nanti dah kita pergi Pakistan. Orang Pakistan bagi sini tak ada apa-apa di sini. Relax dia. Alah. Bukan dia kalau dia ada bunyi lagi cantik. Kau pagi tu wow lagi tinggi.
hari tu pergi dengan motor. Oh, sejuk gila dia kata. Motor rider dari sini. Tak sehari hari tu pun pergi jaga main tu. Pakistan. Trip. Dengan motor apa semua. Oh, mantap. Dia kerja ke apa? Lane departure. Dia kan bawa orang. Minta orang minta dia jadi guide apa semua. Jadi guide kau nanti lah. Ya, dia tahu dia pun dah banyak kali nanti. Apa cok? Kita kira ni lah geng-geng apa vacation. Nak saya menang. Mahal tu. Tengok dia orang punya package pergi dekat Turki apa semua. Satu kepala RM78,000. Tapi puas hati lah. Memang lah berapa hari. Oh, sini. Mami, Kibing Solar. lama. Dia lalu ke mana? Ya, Isi minyak mana? sana. Ada share tak? Caution, front Dekat car. mana tu? Balik atas. Dekat mana? Hotel Perdana kau tak? Panas mau. Balik sesekali. Bila pula balik pula. Yang tiket Iman yang Kuala yang flight tu Iman tak claim lagi tarikh dah ke? Lulus dah ke? Tak tukar je. Sebab nak guna tu minta pergi lagi. Guna ikut tarikh Iman. Kok kita royak tu kan? Umi tulis ke Iman tu. Guna tarikh tu lah. Sebab nak guna tiket emas. Sayang emas man. Kalau apa Caution, front car. terus tahun depan pun jadi misal pun pasal tu ada problem. Oh, mana hok cuti. Hok bila hok tahun ni hok cuti panjang bah. Pada tak ada lah tengah nak tuju Hok cuti lama tu. Okay. nak berani. Jadi ada Tak sebab ada tiket percuma. Sayang lah tak guna. Caution, Kakak dulu tak front dapat. car. Alamak Masya Allah, ramai je. ramainya, subhanallah. Tegak ni. Nanti habis minyak pun. Kenapa depan lagi? Sampai dah syukur. Ada. Man tak kita tak Caution, timbang berapa kilo. front Tak apa. car. Man kena gini baru yang ceman. Dalam kurus syangat. ada menimbang ada kajian lah. Ada. Ayah. Oh, Cik Su tak ada ni dah Cik Su. Kalau ini dah tak. Cuma kontrol jangan buat bucik Aman. Tak ada assignment ke apa dah ke? Balik ni pun Dia gunakan dia guna lemak-lemak tu untuk belajar kurus mula. Puasa kan? Lepas ni nak pergi masjid jauh-jauh pula. Nampak video tu bang. Jangan man kini man. Taklah kalau kita jadi cukung. Tak apalah sementara duduk di kampung lalu. Seorang itu dia lagi masa lagi Seminggu Imam balik duduk gemuk. Makin tidur je. Naik roboh. Tak apa. Lepas ni dia turun puluk. Patut Iman punya tu bila dapat result? Oh, JPA Iman tu bulan 9 bulan 9. Baru dapat tahu result dia lulus ke tak? Kena interview ke?
dapat. Baca penulis Ha, salah? tengok baca apa tu Februari bulan ni lagi dia tak cakap apa-apa pasal tu. Tak ada email apa-apa. Ipan nanti nak pergi interview hari Sabtu ni. Interview cikgu Oh, apa? di ITM. Di ITM ni. Itu kan IPG tak lepas hari tu kan. UKCG dia gagal. Harap maaf, tidak berjaya. Pada hak ni lah. Mudah-mudahan ada rezeki jadi cikgu PJ. Ganti cikgu Bahrain. Kan dia berhimai, bersukan. Apa kira main? kalau jadi teknik sains dia kena bangun. Sains dia okey. Sains dia A gitu. Dia ambil sains bukan. Ya kot. Tahu lah yang ngaji hak tu kot. Kalau dia baca sebenarnya dia apa dia ini buat Oi, dah. Nampak gunung. Mami, dia gimana? Iman lagi berisi daripada baby. Ya, pipi. Baby dia tunggu lepas SPM ni. Kan nampak kan? Tak ada jawline. Iman tak ada jawline dah. Mana jawline Iman? Hilang. Ada lagi sikit. Kalau tak jadi Maleficent. Ada. Tu buat apa dia tu? Nak sambung buat apa? Tolong nenek buat apa? Tolong lagi nyapu-nyapu siapa kau. Berpeluh sikit dia tidur saja. Ambil nyapu. Luar-luar tu. Wakil Umi kan? Umi kan pergi nyapu. Ambil vacuum. Wise tak ada vacuum rumah. Exercise. Ni sapu-sapu kami tetek nenek tu. Ada kami tetek di bilik nenek. Bilik air cik. Kata tu. Gunung, nampak gunung sudah. Okeylah ya. Selamatlah. Esok nanti Umi telefon semula. Oi, dah. Okey. Tolong nenek tu. Puncak. Okey nenek. Okey mak. Gunung. Bye mak. I love you mak. Alah boleh duduk pergi main-main sikit pinggan. Oh, masa ni dari sini clear Oh lagi. ya Abang Iman. Iman pandai bah. Iman pandai. Boleh bah. Nak makan diri sendiri. Tanya nenek buat ya. Wah, gunung nak gunung. Okay. Okay, I love you. Yeah. Departure. Bye. Departure. Bye nenek. Bye mak. Assalamualaikum. Bye man. I love you. Nampak lagi dari sini. Lane departure. Dari tuaran pun nampak. Bye bye. Ni. Kenapa jam ni? Si minyak. Sampai sini jam. Si minyak. Ni dekat sana. Ni kenapa jam sini? Ya lah. Sebab panjang tadi si minyak. So ada ni. Ada nak blok ke apa? Oi, ramai banyak nak pergi ke Dosang ni. Oi, gunung dari sini cantik. Tadi masuk isi minyak dekat share sekejap. Sebaik dah di share tak ramai. Kosongnya ni. Ni jam ni. Jam kan tengok dekat Google Map tu sampai di mana tu? Dah nampak nak ke Tamporuli. Tapi ke arah Tamporuli tak jelas juga jam. Ada accident ke kat arah nampak tu. Jang. Panas sudah ni. Oi. 3
35 darjah sudah. Ayo, ya. Ay, awak teruk sangat ni. Jalan kaki lagi laju ni. Ya, ke sini orang masuk. Ya, ke sini situ je jam tu. Agak Itu je jam tu. Jalan nak masuk Bantayan apa Yalah. kampung. Bantayan sawah. Wah, banyaknya lagi. Cini-cini mana baby kita? Minyak baby kita. Enggak. Itu je. Situ je jam tu. Nak okey ni. Tak salah pun. Kebung-kebung. Kakak bagi gambar tu ke mami? Perapap kebung-kebung. Iman? Tu ada gambar yang lantai pergi airport. Lebih kurang. Ada ni ke? Okey, kita pun nak naik nak apa? Untuk naik bukit. Naik gunung dah. Oh ya. Nah, boleh pecut berapa ni? 60-70. Jalan. Panas sudah ni. Highlight 28. Kalau di 28 rasanya. 1.9. Kat sekolah ni kan abang tahu? 2 minggu lepas tu exam. Dah. Exam sem 2. Kelas sekarang ni banyak kena kacau. Itu kacau. Ada je program. Dia tahu itu. Tapi dia boleh bagi gini. Dia kata, kalau tak kena kacau, kita buat program lagi satu. Tak perlu buat. Kan? Oh ya. Fokus untuk exam. Cik-cik. Alah, trailer ni bukan slow lah. Motor payah ni. Navara, Hilux, D-Max. Belakang apa dia? Hilux. Tak tahu. Suzu. Akak tat. Beri laluan. Minta limpas. Ni, awak konten. Kalau biasa tat. Beri laluan. Boleh sabar ya. Boleh sabar. Tat. Minta limpas. Limpas sikit. Kasih limpas. Kasih limpas sikit. Siring jalan. Sirah ke siring jalan. Aduh. Mana gunung? Mana gunung? Masih terang. Cari makanan balu. Santai lama boleh jadi. Slow lah. Dah nampak gunung. Oh yo. View. Nampak gunung sana tu. Beautiful. Shinabu. You got ana. Itu kita kan ada beberapa ekor je. Apa dia? Yalah. Mana? Kampung Kibas. Kat farm tak ada. Kat farm
jaga kapten bagus-bagus. Kesian. Mampu habis kucing. Oi, berani dia ni. Oh, gerak mungkin. Agak-agak Terima lah. kasih dia cakap. Aku tak terima kasih dia terima pun dia. Selalunya kita kali. Iyalah. Tak masalah. Tapi dia cakap terima kasih. Okey. Oh, gerak. Kalau usah tak apa lah. Caution, front car. Kau tu penuh hari repair tu dia tak bagi segenal kau dah. Sulit lah. Ya. Dia pun berat. Bahaya. Gunung nampak terang ni. Apa dah tengah hari ni? Kau Cahaya matahari dah apa? merakam Dua ke? sebelah ni dia rakam. Oh, ya. Pa. Silau tak nampak masalahnya. Silau. Tu apa ni? Silau. Ambil gambar. Boleh. Umi kalau ambil gambar tak ada. Tak yang Mimi Tak marah. nampak di sini. Memang banyak kan punya ni je. Dalam kamera ni tak boleh silau. Tak nak. Caution, front car. Cantik tu. Cantik. Mana cantik ni? Mana cantik? Tak tahu. Jauh. Ni. 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 Crop atas dia tu. Ya lah. Kenapa kereta kasih hybrid mana? Kereta turun maksud hybrid kenapa? Status balik. Santai. Ini bukan cerita baru. Buat rasa-rasa. Tak pergi segenap lah dia ni. Tak berani kau. Bahaya. Siapa kata laju? Tak biasa lori ni pun tak pandai sebenarnya. Laju lagi. Okey, 1, 2. Wah, berkelong aku rasa. Lane departure. Berkelong asap kita. Tengok kita. Kau ke belakang pun suka. Ya, tapi Berisik. Dia tekan main. Ni rasa bang, kita punya abang punya ni, apa nama? Hijau ni. Time tak ada barang apa, tak payahlah bubuk-bubuk. Bubuk lah. Sipek. Time bawa pergi kerja, kan ada barang kan? Masih aku je. Kalau kita tak ada barang kan, tak payah bubuk. Masa dah nak pokok. Masih. Lane departure. Hai. Nak. Nak tarik tu. Cepat saya ni lah. Tak sama. Macam kelak mi asal sini. Acik-acik. Macam tak boleh. Lane departure. Dekat Labuan tu. Nak. Ya. Ya. Nak. Kelak lambat. Lane Ya. departure. Boleh di Labuan lagi. Caution, front car. Lane departure. Lane departure. Dan di Pahang tu. Asal. Wow. InsyaAllah.
Dia macam dengan orang Kina lah daripada rumah kita pergi Cameron ke. Kau ni tak payahlah nak kau tu kerja apa genting. Nak genting pun bayar jalan. Jalan betul. Hari tu kita pergi Genting ke kita pergi Cameron? Genting itu. Tak siap nak naik kabel. Kau jadi ada kabel yang bekal. Dia punya tol tu kat mana? Selepas muka ajak aku selepas Apa? tol Betul lah. genting. Tak tahu. Kalau bohong lagi alah nak kat muka ajak kena bayar tol tu. Baru masai kot, baru hubung. Dia sebab dia tak ada persendirian. Dia kata dia orang yang menjudge. Gila, naik pergi kaki judi naik. Situ timpak ke juga. Tak payahlah. Taman Tema. Baru juga waktu ni. Lagi mana-mana nak isi situ nak naik. Cari tu berapa masih. Setan banyak sana. Dia kan ada tempat main Ya lah. Mana balik ni? Wow. Lane departure. Cantik mengambil gambar. Semua busuk dia. Lane departure. Aduh. Tak. Lane departure. Tak sabar lagi selekor kau tu ni. Ke Kota Belud. Nah, tu dia. Lane departure. Mana apa tu dia? Kita mana sungai habis kan. Alah, kita kan lagi masuk sungai tu dia nak. Depan. Pergi masuk sungai. Mana tu? Jalan KB tu. Tu. Oh ni. Mantap. Mantul. Apa itu mantul? Mantap betul. Lane departure. Lane departure. Tu simpan ke Kota Belud. Di Mirage Mirage. Azurang. Okey, lagu ke apa lagi bang? Aku sabar. Sabar. Lane departure. Kan? Lagu Tak gerambur. Lagu baru ni. Di Sabah apa? Betul. Di Sabah. Dia lagu Sabah. Sabah ginawaku. Okay, Sabah ginawaku. Mana? Baik, nanti kau pergi belajar kan? Babi. Nanti kau pergi belajar dia kata apa tu? Suruh kalau ada pergunaan suruh duduk dalam grup negeri duduk di mana? Bibi nak sekolah apa ke Kelantan? Lebih cakap. Nanti dia cakap kata macam faham. Kalau orang Kelantan, lebih kecil gini kan dia yang bau muda. Kecil Kelantan. Kecil Kelantan. Dari Sabah. Cakap slang kat. Baby tak asal Kelantan. Baby ni asal Sabah. Jadi kalau saya lahir dekat I see.
Saya orang Korea. Ya. Ya, kelahiran Sabah. Kakak duduk geng-geng Sabah. Kau tanya Man? Yang tak geng-geng Kelantan ke geng Sabah Man? Sepenuh tu. Wah weh, cepat weh. Tak ada dah, tak ada. Mek. Bini je lah. Oh. Bini je lah. Lane departure. Kena woku betul. Lau. Kita kata saya mulau tu hau. Ha? Apa tu? Gila tu hau. Mulau gila kan? Mulau. Mi tengok Mi rakam kepada dia. Tengok Ya Jangan. Ada apa lagi Bintang? Tinggi-tinggi gunung Kinabalu. Kena waktu. Lane departure. Biru-biru. Tengok dari jauh anakku sangat rindu Kinabalu. Dia kena tidur semalam ni di Kundasang ni. Pagi tu sedap sejuk pergi tengok kan. Kak ni cepat main Kak ni. Mek. Pergi saya kan. Cimi-cim nak kecil. Ni toilet depan lagi. Wait ya. Mau terbangnya saya. Males. Dang 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 Tapi orang memang ada setengah tu kan memang yang tak ada perasaan. Kan? Tak, dia tak suka nature. Dia suka Jadi yang gini lah orang kata. Orang yang tak suka kucing kan kucing itu kita tu miau ni mana kan. Orang tengok gitu. Tak ada benda, tak ada perasaan. Kita baca nampak kucing miau. Iman di mana-mana. Pergi di pasar pun duk cokor situ. Oi, Iman. kucing korak ni. Ya. Pasal Man, kucing tu berpenyakit tu. Kucing berpenyakit tu Man. Ayah. Ada VIP punya parking. Nak kencing. Attention to Gila. pedestrians. Oh, lepas Sini bang, sini je. Okey. Okey, kita dah sampai dekat Pelangi Viewpoint. Sini boleh nampak baru cantik. Panas ni. Ini baru sekali. Oh, ramai macam-macam ni. Tu nampak sana. Gunung Kinabalu. Oh, terang ni.